Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Okey, hari ini saya nak jawab ujian yang telah disediakan oleh unit Counselling MRSM Betong. Jadi ujian yang saya nak jawab adalah berkenaan ujian esteem kendiri. Okey. Jawab. Dan ini resultnya. Tahniah. Saya memiliki esteem kendiri yang sangat tinggi. Jadi sebenarnya ujian ataupun banyak lagi jenis ujian, antaranya ujian esteem, ujian stres, si comel sejahtera. Tapi aplikasi ini sangat membantulah untuk mengetahui keadaan, terutamanya macam contoh untuk ujian ini menunjukkan bahawa kita sebagai cikgu kena ada sifat ataupun pemikiran yang positif. Jadi melalui ujian ni kita boleh tahu sama ada kita dalam tengah stres ataupun tengah. Platform ni sangat menarik. Dia boleh membantu kita untuk melihat tahap keyakinan diri kita. Okay, saya dah gunakan dia, esteem kendiri. Ini hasilnya. Okey, saya dah buka laman web Zone Counselling MRSM Betong. Kalau kita tengok dekat dalam ni, kita klik je laman web ni, dia akan keluar 5 perkara inilah. Jadi kita boleh pilih ikut kesesuaian yang mana kita nak tekan. Kita nak menghubung-hubung dengan kaunselor pun boleh direct melalui laman web ni. Jadi bagi saya, yang paling menarik sekali bagi saya adalah yang ini. Ya, si comel yang sejahtera ini. Kalau kita tekan, dia akan keluar yang ni lah, walaupun tak berapa nak comel, tapi sebenarnya comel sebenarnya ni. Okay, kiranya kita boleh tekan nak bagi dia makan ke, nak stabilkan perasaan dia ke, semua kat dalam ni. Sebenarnya game ni bukan dia buat saja-saja. Saya pun tengok, mula ingat saja game ni dia buat. Tapi bila saya main game ni, dia boleh meriliskan kita punya stres tau. Jadi kita boleh berkongsi perasaan dengan ikon yang ada dekat dalam ni. Sampailah kita tekan, kalau dia gembira tu, kita pun rasa seronok kita tengok benda ni bila dia gembira. Jadi ia berkaitan dengan perasaan kita juga. Itu saja, terima kasih. Okey, saya dah buka